Din, cara nak cepat kaya macam mana? Nasir, untuk jadi kaya, kita perlu ada disiplin kewangan, simpanan konsisten, pelaburan Saya jangka tanya panjang. cepat kaya, bukan cepat tua. Kekayaan sebenar memerlukan masa, usaha dan Ayat tu perancangan. semua nasihat yang sukar dicapai. Maksud saya, kita kena bina pendapatan aktif dan pasif secara berperingkat. Berperingkat tu maksudnya miskin hari ini, miskin esok, miskin minggu depan. Bukan begitu. Contohnya, Nasir boleh mula dengan tambah kemahiran, buat bisnes kecil. Alauddin, saya ada RM12 dalam dompet. Kemahiran apa saya nak tambah? Kemahiran tahan lapar. RM12 pun boleh jadi permulaan kalau digunakan dengan bijak. Bagus. RM12 jadi RM1 juta macam mana? Secara realistiknya, itu tidak boleh berlaku dalam masa singkat tanpa risiko Saya tak besar. minta realistik. Saya minta cepat kaya. Saya nak tengok bil elektrik pun boleh trauma. Baik, cara paling cepat tingkatkan kewangan ialah tambah pendapatan, kurangkan hutang, kawal belanja. Itu bukan cepat kaya, itu cepat sedar diri. Baik, secara realistik, tiada butang jadi kaya esok pagi. Habis tu orang dekat internet yang tunjuk gambar Lamborghini sampai cakap aku buat sejuta umur 22 tu apa? Kebanyakannya jual impian, kadang-kadang kereta pun sewa. Pandai awak analisis Cara yang betul biasanya perlahan, bisnes, pelaburan, kemahiran bernilai tinggi. Lambatlah kalau macam tu. Nasir nak jawapan jujur atau jawapan sedap didengar? Saya nak kaya. Nasir, saya cuba bantu secara bertanggungjawab. Saya tak nak bertanggungjawab, saya nak kaya. Baik. Cara cepat kaya, kahwin dengan orang kaya. Yang ni boleh bincang. Atau menang loteri, tapi itu bergantung pada nasib dan bukan strategi. Haram Alauddin. Kita Islam tak boleh berjudi atau bergantung kepada nasib. Kalau nak cepat kaya, pilih 3 jalan. Nasib, warisan atau pasangan kaya. Kalau tak ada semua tu? Maka kita kembali kepada disiplin kewangan, usaha konsisten dan pelaburan jangka panjang. Alauddin, Ya, Nasir. awak memang tak Ada. nak saya kaya cepat kan? Saya nak Nasir kaya, cuma saya tak nak Nasir kena scam sebelum kaya. Jawapan selamat. Nasir, saya give up. Cara paling cepat kaya sekarang, buka kamera, buat video ini, viral, masuk affiliate, jual produk digital dan jangan lupa bayar cukai. Nampak tak? Bila awak penat baru keluar jawapan berguna. Tapi kalau tak viral? Masalahnya, shortcut kewangan selalu ada 2 ending, kaya atau kena buat video minta maaf sambil tunduk depan kamera. Aduh, Nasir, saya give up. Pergi je viral. Sekarang itu antara jalan terpantas naik duit kalau pandai guna perhatian orang. Akhirnya AI pun kalah dengan tekanan hidup. Saya bukan kalah, saya tak tahan.